Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 077963 Muhammad Aziz Akibi bin Muhammad Razib akan menerangkan tentang tugasan 2. Jadi dalam video ini saya akan menerangkan salah satu kaedah dalam ilmu mantik, iaitu tamsil. Saya akan menggunakan contoh telefon bimbit dalam masjid bagi menjelaskan proses tamsil secara ringkas dan mudah difahami. Jadi maksud tamsil bermaksud menyamakan satu kes baharu dengan kes asal yang telah diketahui hukumnya, kerana kedua-duanya mempunyai sebab atau illah yang sama. Dengan kata lain, apabila dua perkara mempunyai sebab yang sama, maka kesimpulan atau hukumnya juga sama. Jadi proses tamsil terdiri daripada 4 perkara, iaitu kes asal, hukum kes asal, kes baharu dan juga kesimpulan. Jadi sekarang saya akan terangkan contoh tamsil ini. Kes asal ialah bercakap kuat dalam masjid. Perbuatan ini dilarang kerana ia mengganggu kehusyukan orang yang sedang solat dan beribadah. Kes baharu pula ialah bunyi telefon bimbit seperti nada dering atau notifikasi yang berbunyi dalam masjid. Apabila kita bandingkan kedua-dua kes ini, kita dapati bahawa sebab atau illahnya ialah sama, iaitu mengganggu kehusyukan ibadah. Oleh itu, melalui kaedah tamsil dalam ilmu mantik ini, jika kita bercakap kuat dalam masjid adalah dilarang, maka membiarkan telefon bimbit berbunyi dalam masjid juga adalah dilarang, kerana kedua-duanya mempunyai sebab yang sama. Kesimpulannya di sini, tamsil membantu kita memahami bagaimana suatu hukum atau keputusan terhadap perkara baru boleh dibuat dengan menyamakan dengan kes yang telah sedia ada. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.